Walaupun burung elang ni tuan-tuan, burung yang hebat, tapi rupanya ada juga burung-burung yang tak suka pada elang. Salah satu burung yang tak suka kepada elang adalah burung gagak. Kalau kita buka dalam internet pun boleh cari cerita gagak menyerang elang. Ada. Tuan-tuan boleh tengok gambar-gambar dia. Cerita benar. Gagak ni bila elang terbang, dia ikut. Dan dia akan bertenggek di belakang elang. Dia patuk kepala elang. Puk dia patuk. Tapi salah satu perangai elang ni adalah dia tidak melayan, dia tidak melawan pun gangguan gagak ni tadi. Elang dia tidak bazirkan tenaga untuk nak balas serangan si gagak. Jadi macam mana dia buat untuk mengelakkan dia diganggu? Elang akan terus terbang lebih tinggi lagi. Terbang lebih tinggi dan tinggi dan tinggi. Kerana semakin tinggi kita di udara, udara akan semakin nipis. Gagak akhirnya lemas kerana dia tak dapat altitude yang tinggi. Bila gagak lemas, akhirnya secara automatik gagak itu akan jatuh. Sebab itu hari ini ramai orang sebelum dia mati, dia menyesal kerana menghabiskan hidup dia melayan gagak-gagak di sekeliling dia. Gagak ni gangguan kecil, bisikan negatif, cercaan-cercaan, tekanan-tekanan, pedulikan mereka. Kita terbang lebih tinggi supaya dia tak boleh nak lawan kita lagi. Semakin tinggi kita terbang, musuh-musuh kita akan jatuh berguguran secara automatik. Kerana mereka takkan boleh terbang setinggi kita. Kerana kerja mereka hanyalah mengganggu saja. Abaikan gagak-gagak itu.